Pandangan yang dikemukakan oleh ahli tasawuf tak payah merawat. Sebab kita merawat, kita menafikan takdir ilahi, kita tak redha. Jadi biar tuan awak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahillazi hadana lihaza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh, amma ba'd. Yang saya kasihi sahibul fadilah, pengurusi majlis, yang dihormati Dr. Muhammad Ali selaku timbalan pengarah, dan sahabat kita Dr. Azurin, pegawai-pegawai kanan Hospital Tuanku Abdul Halim, tak lupa pakar-pakar, pegawai-pegawai perubatan, nurse, misi, mitran, tandang, saya sebut je, kadang-kadang tak tahu kok jawatan sekali itu. Sahabat-sahabat muslimin muslimat, hadirin hadirat yang saya kasihi sekalian. Pertama, saya syukur pada Allah Ta'ala kerana dapat bersama dengan tuan-tuan puan-puan sekalian. Mudah-mudahan memberi manfaat kepada kita semua. Saya tengok muka orang yang kerja kat hospital ni, dia tak ceria. Sebab muka dia ni, dia selalu bertemu dengan orang sakit. Jadi nak sengih sangat tahu, dia orang kata macam tak kena lah depan orang sakit, itu suka. Jadi kerana lama kerja sini, jadi gitu je lah. Dia suka pun tak suka pun macam tu. Tak apa, kita faham suasana tu. Tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah, tajuk pada hari ini bagi saya cukup menarik. Kita cuba merawat. Kita bahasa yang betul memang kita merawat. Tapi yang menyembuhkan Allah. Allahumma anta syafi la syifat, syifat la yughadiru saqama. Dan kalau kita pegang falsafah ni ataupun kenyataan ni, sebenarnya kita berada di landasan yang betul. Nabi Ibrahim AS dia sebut, wa iza maritu fahuwa yashfini. Bila mana aku sakit, dialah yang menyembuhkan aku. Dia tak kata bila aku sakit orang lain sembuh. Tak, Allah yang menyembuhkan. Tapi merawat mungkin orang lain. Rawatan ni lain. Dan kalau kita kaji betul-betul, rawatan yang sebenarnya Nabi kata, innallaha lam yunzil da'illa anzalahu dawa. Allah SWT tidak turunkan penyakit, melainkan dia sertakan dengan ubatannya. Dan kerana kalau betul antara ubat dengan penyakit tu, dia akan jadi sembuh. Dan nak cipta ubat ni payah. Macam Pinado ke apa ke, memang payah. Kebanyakan berlaku bila cipta ubat ni, biasanya kebetulan. Lang tu tak betul, tapi jadi betul. Ni kalau kita tengok dalam sejarah, mula-mula ubat diciptakan. Pelik. Mana? Kadang-kadang macam tu. Oh, kata begini. Tuan-tuan rajin dengar tak nama Aisyah? Aisyah radhiyallahu anha, isteri Nabi lah. Beza umur Nabi dengan isteri dia hampir 60 tahun. Hampir. 55 adalah 55 tahun lebih begitu. Dan dia isteri yang paling Nabi kasihi selepas Khadijah. Isteri muda, bijak, pandai. Anak saudara dia, seperti Urwah ibn Az-Zubair, pernah bertanya kepada makcik dia Aisyah ni. Dia kata, makcik kenapa bijak sangat dalam bab berubat ni? Bijak tahu. Ni cerita zaman dulu. Riwayat menyebutkan, Aisyah kata, bila Rasulullah SAW sakit, maka ramai orang-orang besar mari ziarah. Nabi sakit lebih kurang dalam hampir 2 minggu. Hampir 2 minggu. Nabi mula sakit pada akhir Safar, tahun 11 Hijrah. Muharram, Safar.
Dia mati pada 12 Rabiul Awal. Dalam usia 63 tahun 4 hari. Jadi bila dia balik daripada Baqi', hari tu dia pergi ke Baqi'. Baqi' ni dengan rumah dia tu lebih kurang 100 meter je. Tak jauh mana. Tempat orang, tanah orang mati. Baqi'. Perkuburan Baqi'. Dia pergi ziarah. Balik tu sakit kepala sangat. Allah. Sakit sungguh. Sehingga kata Abdullah ibn Mas'ud, innaka tu'ad kama yu'ad ar-rajulana minna. Cara Rasulullah sakit tu macam orang kita sakit 2 orang. Oh, dia kata betul. Dengan sebab itu aku diganjari pahala. Tapi Nabi ni orang yang ialah sabar pada tahap tertinggi lah. Dia rasul. Daripada hari tu, dia pun mula sakit. Jadi bila sakit ni orang mari ziarah. Mari orang ni kata obat gini. Orang ni kata gini. Aisyah dengar. Jadi dia catat. Dia cubalah. Dia buat eksperimen. Dah suami kan sayang. Sebab Nabi pula cakap. Dia minta dengan isteri dia. Last day nak mati. Dia kata boleh tak saya nak sakit di rumah Aisyah. Dia tak nak berpindah-pindah. Isteri dia semua setuju. Jadi mereka akan pergilah tengok Rasulullah SAW. Jadi Aisyah ni dengar orang sakit, obat ni dia buat. Dia uji. Jadi dia pandai. Zaman Nabi pun ada orang macam itu yang hebat. Di mana mereka ini disuruh oleh Nabi SAW kembangkan ilmu. Ada kata silap saya dalam 3-4 orang yang suruh. Dan kalau tuan-tuan nak tengok dalam buku ni, tuan-tuan boleh tengok antaranya buku Zad Al-Ma'ad yang dikaryakan oleh Ibn Qayyim. Zad Al-Ma'ad Ibn Qayyim ada berapa jilid. Dia ni buku tu dia buat istimewanya masa dia nak pergi Mekah. Musim haji ke ataupun tu dia nak pergi Mekah, dia ambil pen, dia ambil kertas nulis. Ibn Qayyim ni sekitar tahun 700 Hijrah. 700 Hijrah. Jadi dia tulis buku, dia tulis berkenaan perjalanan hamba gini. Termasuklah obat nyakit ni. Kalau makan buah timun macam mana, buah ni macam mana. Sebab negeri Arab ni pelik tuan-tuan. Musim sejuk ada buah ni. Musim panas ada buah ni. Macam kita durian. Dulu ada musim, sekarang ni tak. Nak makan bulan 12 pun ada durian. Bulan 1 pun ada, bulan 4 pun ada. Tak mesti durian kita. Tapi zaman dulu tak. Dia ada musim dia. Maka begitulah. Kesahannya ini menunjukkan bahawa rawatan ni manusia telah berlaku. Kerana itu, para ulama mengambil hukum, apa hukum merawat kepada 3 pandangan. Pandangan yang dikemukakan oleh ahli tasawuf, tak payah merawat. Sebab kita merawat, kita menafikan takdir ilahi, kita tak reda. Jadi biar Tuhan awak. Pandangan ni sebenarnya betul bagi orang yang nak betul, tak apalah, kau ada mung lah. Tapi kalau nyusah orang, jangan. Pandangan yang kedua menyatakan bahawa kena merawat. Dan ini paling popular. Sebab Nabi sebut. Antaranya Nabi kata, dawau mardakum bisadaqat. Rawatlah orang sakit dengan kamu dengan sedekah. Saya sebut dalam buku Keajaiban Sedekah. Al-Hakim, seorang ulama besar. Pengarang kitab Mustadrak. Lahir sekitar 300 lebih hijrah ataupun 4. Dia ni tu hadis yang sahih, alim besar. Allah uji dia sakit muka. Muka dia sakit ni, sakit sungguh lah. Sampai satu malu, satu sakit. Malu dan sakit. Malu tu dengan suasana tu, sakit tu ialah sakit. Sakit. Lama sakit. Berobat tak jadi. Berobat tak jadi. Jadi dia menahan. Akhirnya satu hari dia temu seorang ahli tasawuf. Sufi, orang soleh. Dia pun pergi kata, Tok Guru tolonglah saya doa pada Allah. Mudah-mudahan saya dapat sembuh. Syekh ni pun angkat tangan doa. Selepas daripada tu, takdir Tuhan, salah seorang anak murid Al-Hakim ni perempuan. Anak murid Hakim ni dia mimpi Rasulullah. Kalau nak tanya kita bab hukum mimpi, rahsia menyingkap mimpi, kita sebut dalil-dalil semualah.
Macam mana, bukan mesti mimpi Rasulullah tu mesti Rasulullah sungguh. Kadang-kadang mengarut, dia kata Rasulullah kulit hitam lah, gini-gini mengarutnya. Rasulullah ni panduk macam kau. Bukan, Rasulullah ni lain keadaannya. Jadi dalam buku ni kita cerita buat mimpi Rasulullah SAW. Dan mimpi-mimpi yang lain tak habis. Bila dia mimpi, dia pun cerita kat Rasulullah tentang Tok Guru dia nama Al-Hakim. Tok Guru dia kata, Rasulullah kata, kamu bagi tahu Al-Hakim, cari payang air, letak air, kemudian pergi tepi jalan yang mana ramai orang dahaga, beri air sabil. Masa saya belajar di Syam, Syria, di Nunu, banyak air sabil. Air sabil ni maknanya, dia letak gelas ni, hak diikat dengan gatal, kita pergi minum, tak payah bayar pun. Tapi bukan air teh lah. Air kosong. Kamu saya panas, ramah orang minum ni. Tidak macam kita kena basuh dulu, cemar bekas orang. Agak gitu je minum. Alhamdulillah, biasa ya. Tu budaya mereka sejak sekian lama. Dia pun buat. Tiap kali air nak habis, upah orang bayar air untuk letak air. Tak berapa lama kemudian muka dia mula membaik dan dia punya baik dia lebih cantik, lebih kemah daripada sebelum dia sakit. Ini dalam buku ni saya cerita sakit ni dengan cara sedekah berdasarkan kepada sebuah hadis, dawau mardakum bisadaqah. Dan cerita banyak, kisah-kisah pelik-pelik saja. Termasuk beri makan orang. Beri makan jamu makan orang. Mana kita sakit, boleh beri jamu orang. Ada seorang tua tu, dia kaya. Dia ada anak dia paralyzed. Lama paralyzed. Jadi kita orang tu jadi berbulan, budak muda, kecil, mungkin remaja, paralyzed. Macam rumah 2 tingkat, dia duduk atas, paralyzed. Jadi nak kata mati tak mati, nak kata hidup tak hidup. Gitu je lah. Dalam keadaan seperti itu, takdir Tuhan, dia mari mikir nak jamu orang. Dia pun panggil lah orang fakir miskin, anak-anak yatim, jamu sungguh-sungguh. Makan kawan ni, makan kenyang, gini. Sudah makan, tinggal lah malam. Dia, isteri dia, keluarga dia, seorang dua ni, ambil lah pinggan makuk tu, bersih sampai pukul 12 malam, 12:30 ke gitu, tiba-tiba anak dia ni keluar, kata orang gak-gak, tiba-tiba muncul, berdiri depan pintu dapur. Kejut mereka. Dia kata, mak, saya lapar. Kejut kawan ni. Macam mana? Tengok mata betul-betul, betul sungguh. Dia boleh berjalan. Dengan izin Allah. Sebab itu, cara macam itu tu berlaku. Dan kisah yang luar biasa, saya ingat saya sebut juga dalam buku ni, kisah seorang ulama besar di Mesir cerita, ada seorang koprak yang berjaya di Mesir, hebat. Dia berjaya ni, dia hebat sangat. Ini kisah bagaimana orang tu kalau doa kepada Allah, mohon dengan sebab baik dia buat, Allah tolong dia. Dia duduk di Eropah ataupun di Amerika, nega. Tengah-tengah nega ni tak berapa sedap tubuh. Bukan nega biasalah, nega konglomerat besar. Taikung lah. Bila tak berapa sihat ni, dia pergi kat hospital ni, rojok refer. Hospital ambil. Dapat satu result. Anda mesti melakukan pembedahan dengan sesegera mungkin. Kalau tak, nyawa mengancam. Dengar macam tu, macam halilintar. Mari singgah kat kepala dia. Allah, bahaya kan macam ni. Nak buat macam mana? Dia pun cakaplah dengan doktor. Dia kata pakar-pakar tu, boleh tak bagi kat hamba satu obat. Obat tu dalam tempoh mungkin dalam 2 minggu. Kemudian lepas pada tu, kita buatlah pembedahan. Yalah main ngejut-ngejut gini. Nak royak kat isteri, nak tengok anak, nak balik sekejap. Hak mana kena saing dulu.
tanda tangan, hak mana kena bayar, hak lepas dia kong dia merak banyak. Dia pun disetujui buat, tapi tempoh mesti kena buat. Balik cerita kat bini dengan anak menangis, dua-dua. Kemudian dia masuk pejabat. Duduk dalam pejabat ni. Pejabat di Mesir, siapa dia pernah pergi Mesir, tepi tu jalan raya. Jadi dia duduk tu, dia nulis, muka pucat dah apa sihat dah, kuning dah. Berehat sekejap, tengoklah ke tepi jalan raya tu, tengok masyarakat Mesir pergi mari. Dan sana biasalah kadang-kadang orang panggil kedai-kedai warung hok tepi jalan ni, hok pakai bawa jual ni banyak. Tiba-tiba dia terpandang ke sebelah sana tu ada satu orang jual daging. Orang ni jual daging. Sebelah orang jual daging tu ada seorang perempuan tua. Perempuan tu tercegak je tu. Perangai dia, setiap kali ada orang beli daging, lepas orang beli daging dibayar orang beli daging tu balik, maka dia akan pergi dekat dengan pisau orang tu, dia ricih ambil balik. Saki-baki daging yang terlekat pada pisau dan juga ada pada papan potong daging tu. Letak simpan dalam plastik. Dah nak tunggu tu berapa jam tu? Mau 4-5 jam. Tu pun baru boleh 10 gram kot. Atau 15 gram. Orang takkanlah buang banyak. Dia tak minta orang. Jadi kawan ni pun tengok pelik. Dia pun turun. Turun dia kata, makcik buat apa? Makcik tu menangis. Makcik tu kata, saya ni janda. Saya ada anak-anak yatim. Jadi, saya terpaksa minta baki hak ada ni untuk kita buat masak dalam air. Ada orang kata macam rasa sup lah. Rasa sup daging. Kemudian baru cicoh dengan roti. Sekadar tu. Dia pun kata, dah berapa cukup? Sekilo ke, gitulah cukup dengan anak ramah. Orang miskin tuan-tuan, silap-silap makan banyak lah, kalau boleh. Tuan-tuan kata tak tengok ajak orang-orang miskin. Jangan. Kena betul-betul dia makan. Sebab dia itulah nikmat yang dia dapat. Orang ni kata, okey, letak kepada dia 1 kilo ke 2 kilo setiap hari. Saya bayar. Nun kedai saya. Pejabat. Dia pun ambil cash bayar. Tiap hari. Makcik ni buat apa tuan-tuan? Makcik ni serta-merta jatuh kaki dia duduk atas kepala lutut, dalam bahasa mudah melutut lah. Tapi bukan nyembah ke orang tu. Sebab kita orang Islam. Dia akak tangan air mata bercucur. Dan tak ada pakatan pun antara makcik dengan orang tua ni, orang-orang tokeh kaya ni. Dia kata, ya Allah. Ya Allah. Air mata ni banyak ni nangis. Yalah. Nikmat dapat, kejut. Main tiap hari, kalau hari tu saja pun orang doa panjang dah. Ni tiap-tiap hari dah selesai dah masalah. Bak makan tu. Nangis, ya Allah, tolonglah, ya Allah, berilah hajat orang ni, ya Allah, sembuhlah penyakit dia, gini-gini. Agak kali doa tuan-tuan, kat setengah jam tu biasa je. Kita je tak tahannya. Doa. Dia pun dengar, tengok. Dan bukan buat-buat. Betul buat sungguh lah, kerana Allah sungguh doa. Nangis. Sudah tu, dia pun pergi. Pergi tu jalan makcik tu dah. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Menangis, jazakallah. Menangis. Balik pun dapat dah 2 kilo. Puas hati lah. Boleh makan anak. Tak sangka. Masa dia duduk dalam jabat, masa tu juga. Main jabat tu, dia rasa lain macam tubuh dia. Lain macam. Oi. Apa bahasa ni? Lain macam. Dalam keadaan tu dia rasa macam darah naik muka ke apa ke. Lepas tu akhirnya dia pun balik rumah. Sampai di rumah, si isteri dia, anak dia tengok dia. Dia kata, Abah, kenapa Abah muka merah sangat hari ni? Biasa pucat. Jalan pun slow je 2-3 langkah. Dia kata, dia pun cerita apa yang berlaku. Ayah, 2 orang, anak dengan isteri ni menangis doa. Allah. Supaya Allah makbulkan doa tu. Dia pun rasa sedap. Rasa gagah sikit. Dekat nak hari kejadian dia terpaksa balik, dia pergi refer ke hospital di negeri dia. Mesti lah. Dia pergi.
Doktor ni cek dengan MRI ke, CT scan ke, gapa semua sekali. Nampak okey, normal. Tak ada apa. Dia pun royak kat isteri dia. Dia kata, macam mana ni? Isteri dia pun jawab, bang, kita janji pergi lah. Pergi. Dia pun pergi. Mana-mana prosedur nak buat pun, dia akan buat cek dulu. Cek dia nampak normal sungguh. Allah, kata dia. Mereka pun terkejut. Apa ramuan awak makan? Obat macam mana? Macam tak. Dia kata tak ada. Dia pun cerita bab sedekah. Dalam buku ni saya cerita. Allah sembuhkan. Ni nak gambarkan kepada kita bahawa ubatan ni banyak. Sebab itu kadang-kadang kita tengok ni kita kena sarang. Sarang kepada mereka ni, nombor satu sekali saya tengok salah satu daripada cara rawatan dalam Islam ni, di samping kita berubat cara ni, kita perkukuhkan dengan ibadat yang kita tak sangka. Benda ni baik. Ada seorang doktor pakar yang sohu zaman dulu. Ada lagi lah sekarang ni, di pencen dah, tapi dia jadi pendakwah tegak. Namanya Dr. Khalid bin Jubair. Dia orang Saudi. Kalau tuan-tuan tengok dalam YouTube, dia ada ucapan dia, ceramah dia. Memang hebat. Salah satu ceramah dia bertajuk Asbabun Mansiyah. Sebab-sebab yang dilupakan. Dalam buku tu dia cerita, dalam ceramah tu dia cerita, ni cerita lapangan pengalaman di Dewan Bedah. Dan apa yang berlaku. Antara saya sebut sikit. Antaranya dia ni tuan-tuan, dia kata, seseorang yang bergantung kepada Allah, Allah mengajaibkan. Ada seorang pasien sakit, dia pergi rawat. Rawat ni dia tengok di screen monitor tu, nampak macam tak apa nak degi dah. Dia sterik je. Mana sekali-sekala naik. Berat tu. Berat ni dia jadi tas tu, dia fed up. Dia pun letak apa stetoskop dia ke apa benda ke. Dia pun keluar. Bila dia keluar, anak, isteri ataupun keluarga ni pun kata, Tuan Doktor, macam mana suami saya, macam mana keluarga saya ni. Kalau bahasa kita kok, siap-siap lah awak alik lah. Tak ada harapan lah. Gitulah ibarat mana tak ada. Tapi salah seorang tu jawab, Doktor, di mana Allah? Terkejut dia. Doktor kata, kenapa? Awak hanya berusaha. Allah yang menyembuhkan. Apa kata awak bergantung kepada Allah? Dia seolah-olah baru tersentak. Kepakaran satu hal. Kehebatan satu hal. Penyembuhan satu hal yang lain. Dia pun patah balik dengan Bismillahirrahmanirrahim. Buat sikit je. Tiba-tiba terus naik. Sikit. Tengok. Wa man yatawakkal 'ala Allah fa huwa hasbuh. Siapa yang bertawakal pada Allah, Allah cukupkan. Jadi, perkara macam ini berlaku. Tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah, cerita banyak kalau saya nak cerita. Tapi bukanlah saya nak cerita sangat hal ni. Saya nak sebut tajuk, tangan yang merawat. Kita yang merawat. Setiap kali kita bantu orang, kita tolong orang sakit, kita, ulama ada sebut sebuah hadis. Apakah amalan yang paling baik? Salah satunya. Tuan-tuan tahu apa? Dalam satu riwayat dia sebut, idkhalus surur alal mu'min. Memasukkan rasa gembira kepada orang yang beriman. Orang sakit, kita cakap dengan dia, insya-Allah awak akan sembuh. Insya-Allah. Nampak positif gini. Dia pun rasa berbunga dan rasa seronok. Dan dengan sebab dia punya psikologi itu menyebabkan dia mempunyai semangat yang kental untuk sembuh dan melawan kelemahan-kelemahan yang ada. Dengan izin Allah sembuh. Maka memasukkan rasa gembira ini termasuk dalam perkara-perkara yang membawa kebaikan yang besar pada seseorang tu. Dan itu di antara amalan yang baik. Kita ni kadang-kadang nak cakap penuh dengan ugu je. Berat ni saya mati ni. Ni. Terutamanya kalau kita tengok orang-orang mari ziarah, dia jenis dia kejut sama tengok. Kejut, ya Allah. Jadi orang pun kata, bahaya.
Orang cakap orang sudah saya pernah tengok orang macam ni 3 hari saya pergi mati je. Berat gitu. Jadi kawan tu sepatutnya 3 hari, 2 hari mati dah. Sehari mati dah. Saya pun ada kot nakal. Saya ada nakal. Nakal saya ni ialah kita ni banyak tu. Nakalnya apa? Kalau ada kawan-kawan tu dia jemput saya pergi nak ziarah kat keluarga dia, dekat dia. Jadi saya kalau isu kanser saya sensitif. Orang kata kanser, saya sensitif sangat kanser. Sebab anak saya mati pun kanser. Jadi saya pun tengok orang kanser ni, kalau boleh minta lah berlindung daripada penyakit kanser ni. Jadi saya tengok, sebab kita pun tahu tahap 4, duduk setahun mati. Dan kita tengok perubahan tu, dahsyat, baru kita faham. Tuan-tuan lagi lah banyak pengalaman pada saya ni, tengok seorang tu je. Ni tiap-tiap hari duduk tengok. Jadi kalau saya pergi ke IKM tu, Institut Kanser Negara tu, dia mari saya pergi je. Macam biasanya kalau saya pergi ni, orang ni nak temu. Jadi asal nak pergi seorang, jadi 15 orang. Macam wakil rakyat dah pula. Tapi kena pergi lah, mungkin orang sakit suruh doa ni. Kadang-kadang saya ni, orang iring saya tengok, dia cakap, keluar bilik saya, ni berapa hari boleh hidup. Kadang-kadang kita tanya, macam mana? Dia kata mengikut pengalaman 3 hari tu. Betul, biasa. Yalah, dia bukan Tok Nujung. Tapi orang panggil testimoni yang banyak tu kita tengok. Kata bahaya. Kalau kita pergi masuk balik, minta maaf banyak lah. Salah silap. Saya pun gini. Dia tak apa. Tapi saya tengok orang sakit ni, satu benda yang paling dia suka, orang beri harapan. Orang beri harapan. Beri suka. Kita doa lah. Nampak ni boleh sembuh ni, insyaAllah. Sebab itu Nabi, bila temu orang sakit, dia kata apa? Dia kata berat ni. Tapi Nabi guna satu bahasa tak salah, tapi itulah harapan. Nabi kata apa? La ba'sa tuhurun insyaAllah. Tak apa. Moga-moga berlaku kebersihan dan penyembuhan insyaAllah. Tak salah. Tuhur tu boleh jadi dengan makna, dengan sebab dia sakit, dia sabar, maka Allah hapung dosa dia. Dia boleh dekat dengan Allah. Orang yang sakit lama saya tengok ni, biasanya kalau dia mati tu nampak mukanya putih, bersih. Banyak berlaku macam tu. Sebab dia telah bertarung dengan ujian. Dan itu berlaku, tuan-tuan. Jadi, tu cara. Maknanya bila kita pergi ziarah mereka, kita rawat mereka, kita beri sebuah harapan yang baik. InsyaAllah. Dan dia pun akan rasa seronok, kehidupan dia pun rasa ni, kalau dia sembuh pun dia akan okey, kalau dia mati pun dia redha. Itu sebaik-baiknya. Poin kedua, tuan-tuan. Dalam masa kita rawat ni, sebaik-baiknya, kita menzahirkan kesungguhan. Bersungguh. Jangan buat lebih kurang. Buat betul-betul. Yalah kadang-kadang ramah sangat ustaz tu. Letih. Betul lah. Tapi kita buat bersungguh. InsyaAllah. Asbab kita buat ni, kalau dia sembuh pun okey. Kalau dia tak sembuh pun, dia rasa seronok. Dan saya nak masuk sikit benda. Apa dia? Seboleh-bolehnya pamerkan akhlak Islam dan dakwah ke arah kebaikan. Itu utamanya orang Islam lah. Orang Islam. Saya tak kata nak kepada ni. Orang Islam. Apa mana? Apa kata ibadat solat, zikir, baca Quran. Sebab apa sakit zaman moden ni, dia ada handset, dia suka seorang ni. Dia tengok ni. Dia tengok handset, dia tengok iPad, dia tengok tablet gitu. Bukan tahu boleh. Tapi sebenarnya kalau ada orang sakit boleh khatam Quran. Ini bagus. Saya tuan-tuan pernah terkena. Masa tu Malaysia pun jahil belaka. Bukanlah bijak belaka, jahil belaka masa tu. Masa tu kena COVID. Faham COVID. Tahun 2020, 2021 kena COVID. Yang kan kita kan kena test sama COVID setiap tu utamanya saya lah kalau nak pergi meeting kabinet ke test COVID ni. Satu malam tu datang
satu telefon daripada Menteri Kesihatan. Royak kata tu, esok orang nak ambil tu nak pilih hospital mana? Sungai Buloh atau Seremban? Sungai Buloh jauh. Seremban. Untuk COVID tu. Oh, masa tu. COVID ni macam seekor harimau yang kena jarak jauh kena letak macam teruk situ. Tuan-tuan tahu, lepas tu telefon, saya pun jadi pelik. Saya tak ada masalah apa, saya segar macam biasa, relax berada. Ni cerita bukan nama tu. Ni sebab tu saya kata jahil. Jahil masa tu pakat jahil belaka. Dah COVID ni. Apa berlaku? Tiba-tiba kereta polis 2T mari. Oh, bahaya tu. Retang kain kuning tu. Kain kuning tu macam ke penjenayah. Bunuh 15 orang ke 10 orang. Bahaya ni kuning. Kereta ambulans mari ni. Doktor mari ni, nurse doktor ni mari macam angkas sawang tu. Oh. Dah cerita benar. Kita pun masuk. Ya Allah. Saya pun masuk ke pintu belakang ni. Orang ambil kamu ni. Menteri kena COVID ni. Allah tu. Masuk ke pintu belakang tu. Masuk pula dalam satu bilik. Bilik saya tu antara sini dengan cakap dengan intercom. Oh. Macam cakap ni. Macam mana tu? Hari ni bukan nama. Saya kata saya okey. Kemudian lebih kurang setahun. Kemudian kita tengok pembahagian. Tahap 1, tahap 2, tahap 3, tahap 4, tahap 5. Saya rasa saya tahap 1 je. Tahap 1. Tapi dia punya cara tu. Nak atur makanan ni. Saya kena duduk sini. Mereka pakar ni. Letak situ. Dia tutup. Masuk. La ilaha illallah. Itu kata jahil masa tu. Tapi sekarang, siapa dia kena COVID, dia bagi tahu je, saya MC, saya COVID. Okey, balik kita tak apa. Kadang-kadang tengok-tengok dia dekat ni. Dulu kalau gelang kuning tu, pecah, telefon ni, wire ni. Oh, bahaya. Nak buka ni, tanda tangan ni, gini-gini. Ingat tak zaman tu? Ingat. Sebab jahil. Sebab jahil. Bila jahil macam tu, tak apalah, sama-sama jahil, baru belajar. Sekarang ni tak apa. Kalau tanya, saya COVID. COVID tak apa. You tahap apa? Tahap 4. Okey. Oh, tahap 4 yang main. Tahap 1 je, Syekh. Tak apalah. Berapa hari cuti? 2 minggu tu. Okey ya. Saya kena tu, saya ingat orang yang boleh cuti dengan sebab saya tu 2 minggu tu, lebih pada 5,000 orang. Jaking tu penuh. Ni hak mana tong sikit. Hak Terengganu pun sekali lalu. Cuti juga. La ilaha illallah. Masa tu. Sebab jahil. Faham makna jahil? Tu jahil tu. Lepas belajar pandai gini-gini, tengok kajian gini-gini, bagus je. Tak apalah, kita belajar daripada kelemahan. Jadi masa saya duduk sana, saya kena buat kerja juga, saya buat. Masa tu ada pondok terbakar, saya akan hantar, suruh bantuan. Kalau ni mati, suruh ke ziarah ni. Saya telefon kawan saya seorang, kawan yang kerja dengan saya lah, banyak situ. Saya kata, awak buat apa dah di rumah belaka? Sebab bila saya kena habis, temu kena suka lah mereka. Dah sihat makan roti jana gitu-gitu dah rumah. 2 minggu setengah, 2 minggu. Tuan-tuan, dia kata saya ni baca Quran tu. Jadi saya kata, Allah. Saya mikir, saya kata tak boleh. Aku pun kena baca Quran. Saya pakai tablet lah. Jadi saya nak mengaji Quran, saya ni malah juga ada. Saya kata nak buat macam mana nak cepat habis. Jadi apa yang saya buat, saya ambil tablet tu, saya ambil orang yang mengaji dipanggil sardan ataupun dipanggil hadar. Kali baca laju. Bismillahirrahmanirrahim. Alif lam mim zalikal kitabul la raiba fihi hudan lil muttaqin allazina yu'minuna bil ghaibi yuqimuna as-salata mimma razaqnahum yunfiqun wallazina yu'minuna bima unzila wa ma unzila wa bil ayati yu'minuna ulaika ala. Jadi kita pun ikut. Alhamdulillah dalam masa 4-5 hari dapat khatam. Oh kata bagus. Mananya tuan-tuan, orang sakit ni, jangan menyebabkan sakit, dia jadi malah nak ibadah. Mayang dok, tayamum dok. Tayamum mungkin payah ambil air semayang tak. Semayang hormat waktu pun tak. Kedek je. Jadi rugi tuan-tuan. Rugi. Jadi macam mana kita nak suruh dekatkan dengan agama? Buat. Kalau kita tengok orang yang sakit, kalau dia macam ni, kita tengok lain kesan dia. Dia sakit, dia susah, dia bertarung, tapi dia tetap ibadah. Dia bergantung pada Tuhan dia ni, ini juga terapi yang terbaik.
Dr. Khalid Jubair, saya cerita. Yang tadi hak kata hebat tu. Dia kata, dia pergi kerja di hospital. Setiap hari dia pergi. Bila dia pergi, sampai pukul apa jamah ni? Saya tak tahu. Pukul apa? Boleh pukul 8.30. Kalau boleh 8.30, kita potong separuh pukul 4.30 kita betul okey. Khalid Jubair ni dia kata, dia pergi macam hospital ni. Dia pergi hospital. Yang dia perhati ada seorang lelaki, lama dah dia perhati. Orang muda. Orang muda ni akan ditolak oleh seseorang, wheelchair turun. Dia maknanya kata orang kok, pasien tetap di hospital lah. Dia macam paralyzed daripada bawah ni sampai ke bawah. Jadi duduk. Satu hari doktor ni dia menyapa. Dia kata, oh nak macam mana? Alhamdulillah. Ni muka baik, bersih orang. Dia pun kata kesian kat anak. Kenapa orang macam anak ni usia macam ni selalu tengok bola. Agak suka main bola tuan-tuan. Dia minat bola. Dia suka tengok bola, stadium pun penuh. Jadi awak anak tak dapat macam tu. Dia jawab apa? Tuan doktor, sakit saya ni, saya syukur pada Allah. Kata kenapa pula? Asbab saya sakit ni, saya telah hafaz Quran lebih daripada separuh. Saya telah hafaz Quran. Tengok tak? Orang macam ni sakit, boleh baca Quran, boleh nyapa Quran. Comel tau. Comel. Orang sakit macam ni kadang yang kita nak macam itu. Jadi pendekatan macam itu bukan sekadar tangan yang merawat, bukan merawat fizikal saja, tapi hati. Manusia ni kadang-kadang sakit hati tu lebih parah daripada sakit zahir. Bila sakit hati ni, ini yang jadi masalahnya. Tapi bila dah hati tu bersih ni, walaupun sakit zahir tu berat, gantung dia pada Tuhan tinggi, Allah boleh buat ajaib yang luar biasa. Ingat dan 2-3 hari lepas, saya terbaca satu kisah. Kisah seorang lelaki. Dia kahwin dengan isteri dia, dia ada anak. Cerita harap je lah. Tiba-tiba Allah uji dia sakit paralyzed. Sampai ibarat kok, tinggal kepala je lah, hak lain kok habis. Tak gerak belaka dah. Jadi orang anggap kata, orang kata hidup pun tak, mati pun tak. Semalah yang pun tu fiha wala yahya. Nak mati pun tak, hidup pun tak gitu. Dia tengok isteri dia sabar, tabahkan dia, duk jaga. Jadi bila lama jaga ni, dia hilang semangat. Dia mari putus asa. Kadang-kadang kalau kita tengok orang sakit ni, kadang-kadang dia mari mikir, kalau kita baik mati lah. Dia ada buah macam tu. Dia ada tak. Satu hari jiran tu mari ziarah. Mari ziarah. Cakap dengan isteri dia. Dia kata macam mana suami? Dia kata kalau nak mati pun biarlah. Suami bini. Bukan apa. Pertama mungkin pada pahaman isteri dia bahawa kesian sangat dia ni. Tak ada harapan dah. Tapi satu benda yang kita kena faham. Kalau salah bagi tahu saya. Satu benda yang kena faham. Orang sakit ni dia terlalu sensitif. Cepat nak marah. Ada orang tu sakit. Dia sakit darah. Macam, kan aku tapur. Nak tapur apa kat tangan darah. Ada. Dia mulut dia pasal laju macam tu. Ada tak? Suami jenis bengkeng. Jenis garang. Tak kerti. Ada. Tapi bini faham. Bini ada. Dia tak urut. Tak mampu. Jadi, kawan ni cakap macam tu. Entah macam mana hari tu. Si suami ni terasa hati. Allah. Dia ni masa tu dia letak satu tekad dan azam pula. Dia gantung kat Tuhan je. Air mata berair. Sorak-sorak. Cuba. Dia pun doa. Ya Allah. Allah sebut dalam Quran. Amman yujibul muttar. Siapakah yang menjawab seruan dan doa orang-orang yang dalam diuji seperti itu? Yang benar-benar ni, saya sebut dalam buku inilah doaku.
Macam-macam doa, termasuklah doa apa-apalah. Doa. Dia pun doa sungguh-sungguh. Dengan tangan tak boleh apakan. Doa, air mata je mengalir. Allah bayar cash. Sekejap je. Tiba-tiba dia rasa tangan dia panah. Tangan dia panah. Hak dulu, hak sejuk kaku ni panah. Panah ni mungkin maksudnya darah mengalir. Mula dah. Lepas tu dia boleh akak. Tak dada boleh. Akak ni boleh. Lepas tu gerak kaki boleh. Tiba-tiba ada satu semangat, cuba bangkit. Boleh. Kemudian ada semangat, cuba bangun. Boleh. Cuba berjalan. Boleh. Pergi kat isteri. Terkejut isteri. Tapi tak cerah lah. Kawan-kawan ni baiklah. Maknanya isteri syukur. Alhamdulillah. Sebab kawan ni minta kepada Allah dengan sesebenarnya. Itu luar biasa. Jadi, poin yang saya nak sebut, bila kita rawat mereka ataupun kita ni, kita beri harapan, kita doa, kita tunjuk dia. Hak ni sebenarnya. Sebab sakit ni tuan-tuan, banyak mengubah manusia menjadi lebih baik. Menjadi baik. Macam saya kata kepada tuan-tuan, saya ni antara manusia, orang lah, yang tak ziarah kubur. Saya ingat dalam setahun saya ziarah 4 kali, 3 kali. Kalau kadang-kadang balik tengok ibu sekali, ziarah meninggal dah. Gitulah. Tapi takdir Tuhan, anak saya mati. Yang saya cerita dia 3 tahun lepas. Tuan tak tahu, sampai sekarang, boleh katakan hampir setiap minggu saya ziarah kubur. Dan tak nangis, biasalah ziarah baca doa. Tapi saya belajar satu benda yang tuan-tuan kena tahu. Orang yang masuk hospital lebih sikit daripada orang yang masuk ke kubur. Ramai lagi. Jadi anak saya tu baru 3 tahun tu, ni roh ni penuh. Masuk pula yang kedua. Laju orang mati tu. Dia tak ada apa-apa, cepat mati ni. Kubur pun macam nak penuh tu. Nanti kita kena booking awal, takut tak dang kita. Sungguh, kalau orang duduk KL, tahulah macam mana kubur payah. Kita kat sini boleh lagi, Kedah banyak tanah lagi. Sebab tu tak nak booking awal tu, biarlah. Tapi, ini perkara kita kena tengok. Tuan-tuan, apa yang kita sebut, bila kita kerja ni, saya nak sangat satu unsur namanya unsur barakah dalam hidup kita. Kita rawat orang. Bila kita rawat orang, hati kita bersih dan hati kita suci, baik, mungkin dengan sebab itu boleh mengubah hidup kita jadi baik. Kadang-kadang kita ada rak mari semangat ego, perangai, passion tak berapa nak betul. Jadi geram kita. Betul tak? Betul lah. Dengan kerenoh keluarganya, kerenoh ninya, kita jadi geram, rasa tak puas hati. Ada satu kisah. Kisah ini disebut oleh Khalid Jubir tu tadi, doktor tu. Dia kata, saya ni satu hari telah dipinjamkan ke Morocco, Maghribi. Masa tu Maghribi tak maju. Saya ingat awal 90-an lah kot. Jadi pergi ke Morocco daripada Saudi. Saya pun pergi di bandar lah. Mungkin Rabat ke apa, Casablanca, saya tak tahulah. Antara bandar besar lah. Dia pergi bandar. Jadi dia ni kerjanya bedah orang. Dia doktor pakar. Alhamdulillah. Dia kata satu hari, ni cerita benar. Satu hari masa saya nak rawat orang sakit ni, ada pasien mari, tiba-tiba datang seorang lelaki yang amat gemuk. Kalau kita orang Melayu, kita kata gemuk lain. Tapi kalau Arab tu, kalau gemuk, tuan-tuan tahu sajalah. Gemuk sungguh lah. Betapa gemuknya lelaki ni, kalau dia jalan, dia setapak saja jalan tu, dia punya napah tu, macam lembu kena sembelih tu. Tu. Jadi susah. Dia pun cakap, tapi orang gemuk ni dia cakap kasar. Dia tak lari kalau orang nak kejar dia. Sebab dia tak boleh lari. Kata, dok.
sakit gini. Doktor pun buatlah cara baik cakap, tapi dia kasar. Mungkin kerana sikap badui sikit, jadi kasar. Dia orang baik. Kawan ni pun tanya, dok, besar macam ni, semayang dok, pergi masjid dok. Kata doktor ni. Dia jawab apa? Ingat aku kafir ke? Allah. Asalnya. Jadi kejutlah doktor ni. Dok cara pula doktor. Dia orang Islam kan, kena semayang. Allah. Doktor tanya baik, yang jawab kasar. Jadi berasa hati doktor ni. Tak banyak cakap amalah, aku cakap dengan pokok ni. Jadi, sampai kat tu, dia kata, mungkin ingat nama orang ni, jangan panggil macam mana. Bedah-bedah dah ayah. Pakoh tu. Jangan panggil jangan panggil. Mula, pakoh, buat yang panggil. File dia, file kelam lah, jangan timu. Lebih kurang dalam seminggu 2 sahaja. Sebab orang ni duduk jauh. Ibarat agak, dia pergi Kuala Lumpur, pergi temung dengan doktor tu, dia patah balik di Sungai Petani ni, sebagai contoh. Jadi, dia duduk lah kampung ni. Doktor tu kerja, masa tu musim panah. Musim panah ni biasanya subuh awal. Pukul 3 pagi, pukul 2.30, 3.30 tu subuh dah. Jadi puak-puak ni dia akan jaga malam. Sebab bila keadaan musim panah ni, dia sifat dia siang tu panjang, malam tu pendek. Kalau musim sejuk pula, siang tu pendek, malam tu panjang. Jadi bila dah macam tu, dia duduk sembang kawan gini, biar sebab nak tunggu subuh lah. Lepas sembang tu balik, semayang subuh selesai, tidur. Tidur, bangun hari tu lewat. Tengok pukul 8.30. Appointment pertama pergi bedah dalam bilik bedah. Dia pun basuh muka saja, pakai pakaian yang dia pakai tu, pergi masuk dewan bedah. Masuk dewan bedah, nak bedah, tengok orang hok gemuk tu sudah kelentang dah nak kena bedah. Biuh dah. Allah. Dia patah balik, dia kata, siapa panggil orang ni? Aku dah kata jangan panggil gini. Marah yang amat sangat. Doktor-doktor senior yang hebat ni pegang dia, gosok dia. Doktor, minta maaf lah doktor. Minta maaf. Kami pok-pok NS ni biuh dah. Dia tunggu apa dah. Minta maaf, tolonglah doktor. Tolonglah. Dia pun mula reda, tak apalah. Dia pun masuk dewan bedah dengan tim lah. Dan dia pala. Dia kata satu keajaiban berlaku. Orang yang tubuh gemuk yang melampau ni, kulit dia ni belipak. Dan gemuk saya, lemak banyak. Dan kalau orang lain, kalau 4 jam, dia mungkin 8 jam. Memang dia akan sangka macam tu dengan tubuhnya gemuk, dengan ni. Memang lambat. Tapi keajaiban karamah berlaku, dia boleh buat cepat yang amat sangat. Lebih hebat daripada orang kukuh, orang biasa. Laju, selesai. Ialah pengalaman dia. Cepat. Dia kata tak pernah macam ni, pelik. Jadi dia pun rasa pelik. Sudah bedah tu dia panggil. Dia kata saya tak puas hati. Saya telah beri warning jangan panggil. Kenapa mari juga panggil ni? Mari panggil. Nak check. Orang doktor biasa nak check history penyakit tu. Sekarang ni nak check kenapa boleh datang sini. Check panggil begini, tengok. Rupa-rupanya dapat satu jawapan yang ajaib. Jawapannya ialah, dia duduk kampung dia, tiba-tiba dia sakit. Maka dihantarlah ke hospital daerah dia. Bila hantar ke hospital daerah dia, hospital tu tengok nama dia ni. Dan satu warning tak boleh datang. Macam mana pun pakai situ je lah. Kena mati pun pakai dalam buat situ je lah kalau boleh. Kemudian, mungkin kalau hantar pun hantar di hospital negeri. Tak payah no. Hak besar no. Tuan-tuan tahu.
masa nak hantar tu kebetulan ada satu lagi pesakit yang kena hantar ke negeri hak dia ni kena hantar negeri, hak ni kena hantar ke negara tu, ibu negara. Tukar naik ambulans siapa dah, la ilaha illallah, masuk dah. Tengok Allah punya cerita. Dia kata pelik. Dia pun tanya, orang ni siapa Aku nak tahu. Orang ni, ni buah mahal ni. Orang ni kerja dia tuang minyak atar. Minyak wangi, jual minyak wangi. Biasanya dia beli sebotol besar ni, mahal ke. Lepas tu, dia akan pecah letak dalam botol kecil tu. Nabi kata dia suka minyak atar. Nabi ni, kalau kita pergi temu dia, jalan dia, sahabat kata dengan bau tu kami tahu Rasulullah. Bau minyak atar tu cara Rasulullah. Jadi dia ni, kerja dia setiap kali dia tuang minyak atar, dia akan selawat atas Nabi. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Jadi mulut dia tu duk basuh selawat semua. Sentiasa Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Jadi baik. Dan jaga semayang. Allah balas dia sakit teruk, akhirnya jadi macam tu. Ni fadilat selawat atas Rasulullah SAW. Kemudian, dia pun baru faham. Oh, kata bagus orang ni. Akhirnya dia pindah balik ke negeri dia. Dia berhubung dengan doktor tu. Dia tanya, macam mana orang tua tu? Hak gemuk. Oh, hak gemuk tu bagus. Kata, setiap kali dia tuang minyak atar, dia doa ke doktor. Daripada musuh, jadi rapat kawan baik. Kawan baik. Itu tengok Allah bagi. Bila kita tengok itulah Allah. Dia boleh buat apa saja. Jadi, poin yang saya nak sebutnya, bila kita faham macam tu, hati kita tenang. Tengok orang tadi. Tengah hati dia baik pada Allah, Allah tunjuk. Dalam kita bekerja, saya syorkan rumah tangga, jangan lupa. Anak, isteri, keluarga, kita bina baiti jannati. Anak-anak kita ni kalau boleh biarlah mereka sentiasa kita beri peringatan dari semasa ke semasa. Kita nasihatkan dia, anak-anak kita ni jangan biarkan macam tu. Kita nak anak-anak kita ni orang yang baik. Kalau tak bolehlah macam Imam Syafi'i, Imam Ahmad, Imam Abu Hanifah, Imam Malik, saya cerita kisah masing-masing. Kita nak macam ulama moden pun tak apa. Macam Syekh Muhammad Mutawalli Sya'rawi. Ini orang yang baik. Dia mati saja, jenazah dia diiringi sampai 1 juta orang. Orang semayang. Meninggal 1998. Ulama Mesir. Tuan-tuan, dan kita seboleh-bolehnya sebagai perawat, macam tuan-tuan kata tadi, saya syorkan kita kena kuat semayang. Semayang kena jaga. Dalam ni ada 17 jenis solat sunat. Kita buat semayang. Sebab tuan-tuan tahulah. Wasta'inu bis-sabri was-salah. Minta doalah kepada Allah. Minta tolongkan kepada Allah dengan sabar dan solat. Dan kita kena faham. Ujian penyakit semuanya ini kita nak bina. Saya sebut dalam hadis 40 ni. Macam-macam kita tolong orang. Orang sakit. Maka mangfarraja. Siapa dia yang tolong orang mukmin. Salah satu daripada ujian yang dia dah hadapi tu, Allah tolong dia satu lagi di hari akhirat kelak. Jadi Allah bagi. Kama tadinu tudah. Dan sebaik-baiknya kita jadikan Rasulullah SAW sebagai ikutan kita. Saya cerita bab Rasulullah. Sihat dia, hidup dia, sakit dia, keluarga dia, kepimpinan dia, peperangan dia, perdamaian dia, sebagai bapa, sebagai atuk, sebagai suami, sebagai pemimpin, sebagai jiran, sebagai sahabat, semuanya patut kita ikuti. Saya bila tengok Rasulullah dulu kita tak faham sangat. Tapi bila kita buat sirah ni, kita baca baru kita tahu. Hoi, hebat Rasulullah. Tak ada dah. Dalam atas muka bumi ni kita nak tahu orang paling hebat daripada Rasulullah, jawab dia tak. Kita tak akan bertemu orang yang lebih hebat pada Rasulullah. Sebagai contoh, Rasulullah ni orang nombor 1 ranking paling pemurah. Orang lain pemurah, tapi Nabi nombor 1. Saya senaraikan di sini orang-orang yang pemurah, Nabi nombor 1. Kalau Nabi nombor 1 paling pemurah,
maka di situ kita faham. Kita nak kita pun akan boleh jadi orang yang pemurah. Seorang Badui datang bertemu Nabi. Dia kata, hamba nak balik dah. Minta seekor kambing, nak balik kampung. Sebab dia baru masuk Islam. Nak sembelih, nak jamu orang kampung. Nabi tengok kambing dia selembah. Nabi kata, ambil selembah kambing. Orang panggil sekandang. Dia balik kampung dia kata apa? Ya kaum aslimu fa inna Muhammadan yu'ti man la yakhshal faqah. Wahai kaum, kamu pakat masuk Islam lah. PA perangai Muhammad dia beri, dia tak takut fakir miskin. Jadi itu kehebatan Rasulullah SAW. Tuan-tuan, Rasulullah ajar kita macam mana hidup bebas hutang. Rezeki tanpa batas. Macam mana nak selesai, macam mana dia cerita tentang Abu Umamah Al-Bahili yang berhutang. Ada cara dia. Rasulullah ajar kepada kita supaya membaca. Saya sebut, kuasa membaca. Kerana ayat pertama diturunkan Iqra. 5 ayat pertama kisah ilmu dan membaca dan cara menuntut ilmu. Maka kita duduk dalam majlis macam ni, kita nak macam tu. Kita tengok bidang-bidang kita. Dan kita memahirkan dengan ilmu dan kepakaran. Mudah-mudahan Allah bagi kepada kita kebaikan dalam hidup. Saya rasa sekadar itulah yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf bahasa yang saya guna tidak sesuai. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma faqihna fid din, alimna ta'wil, Allahumma ja'alna minal ladzina yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsana. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.